Pernah tak dengar ada satu carta yang boleh bantu kita untuk mengagak bila Bitcoin nak jatuh ataupun bila dia nak mula naik balik? Carta ini ada dekat TradingView dan yang menariknya carta ini percuma saja tetapi tak ramai orang yang betul-betul pandai gunakan untuk trading. Dan yang paling best, dia sangat-sangat berguna bila market tengah nak buat reversal naik ataupun reversal nak turun. Dan Assalamualaikum, salam kripto. Hari ini saya nak share satu carta yang saya personally guna. Nama dia BTC USD Longs. Carta ini dia akan menunjukkan berapa banyak posisi long dengan leverage yang dibuka oleh trader dekat exchange Bitfinex. Dan yang menarik, bila kita tahu cara baca carta ni betul-betul, kita boleh agak lah bila market ni nak naik dan bila market ni nak turun, khususnya Bitcoin. Saya sendiri pun pernah gunakan dalam live stream hampir setiap malam. Tapi hari ini saya nak buat deep dive macam mana nak gunakan carta BTC USD Longs ni. Carta ni basically tunjuk berapa ramai traders tengah berani buka long position dengan leverage yang tinggi. Bila dengar nampak bullish, tapi dah banyak kali carta ini bagi signal yang terbalik bila kita compare dengan carta BTC. Dan itu yang buat dia power. Dia bantu kita untuk nampak trader punya behavior ataupun orang panggil crowd behavior sebelum market mula berubah arah. Contohnya masa long position tengah mencanak naik, lepas tu kita perasan harga Bitcoin jatuh. Ataupun kalau kita tengok dekat sini, bila long position ni jatuh mendadak, tak lama lepas tu boom, Bitcoin pun mula naik. Of course benda ni bukannya magic. Ini adalah behavior market ataupun perangai market. Sebab selalunya retail sangat beremosi. Jadi carta ini dia menunjukkan momen-momen behavior ni terlampau ekstrim. Okey, lebih kurang ada 3 sebab kenapa perkara ni berlaku. Yang pertama, terlampau ramai yang buka long position. Ini kita panggil waktu untuk kena long squeeze. Maknanya kalau terlalu ramai yang masuk long, market akan jadi padat dengan leverage. Jadi untuk whales, senang je. Diorang hanya perlu tekan harga sikit, jadi liquidation akan berlaku, harga akan jatuh dan whales ini akan profit. Sebab yang kedua, Bitfinex ni adalah exchange yang lama dan sebelum ni mereka dah share data long dan short diorang secara terbuka. Dan benda tu pun kekal lah, dia tak tutup. Berbanding dengan exchange baru, data-data macam ni diorang takkan nak share dengan mudah. Tetapi disebabkan Bitfinex ni exchange lama, dia dah share, alang-alang dia biar je. Dan yang ketiga adalah deleveraging. Maksudnya bila BTC USD long ni jatuh, maksudnya leverage sedang dibuang dan market akan jadi lebih bersih dan ini akan bagi ruang untuk price Bitcoin mula naik dengan sihat. Tapi saya nak bagi peringatan, jangan 100% bergantung pada carta ni. Kita kena buat kita punya analisa teknikal sendiri. Dan lagi satu, waktu sideway, carta ni pun akan bergerak sideway juga. Okey, macam mana nak gunakan carta ni dalam trading? So, dekat TradingView, search je BTC USD Longs. So, kalau tuan-tuan dan puan nak belajar pasal technical analysis dengan lebih teratur, boleh join ke kelas trading saya. Saya akan ajar dari mindset sampailah ke strategi, macam mana whales berfikir dan sebagainya supaya kita boleh profit tanpa terciduk. Of course batch yang saya buka ni terhad, jadi siapa cepat dia dapat. Link ada dekat description. So kalau tuan-tuan rasa video ni bermanfaat, tekan butang like, subscribe dan juga enable yang loceng itulah.
dan komen apa lagi yang tuan-tuan dan puan nak saya cerita untuk video seterusnya. Assalamualaikum dan salam kripto.